Aku fun fact, aku pernah dapat anugerah kat sekolah. Wih, serius ah? Anugerah apa? Anugerah seni visual Sumpah lah. cemerlang. Kau tak tipu aku? Tak tipu. Oh. Fun fact. Sebab susah sikit nak percaya kau sebab kadang keluar dari mulut kau kan semua joke-jokes. Tapi kali ni betul lah. Betul. Wah, suka budak-budak seni kan ni? Damn. Aku sajak biasa. Aku je seni. Oh, dia tengah fokus lah guys. Tak apalah, bagi dia fokus kat situ dulu. Hatiku sangat berduduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah tanganku. Namun Sekejap lagi tertarik pula tengok dia lukis sebab cantik. Look at my hand. Okay, sikit lagi. Kita macam dating sangat Okay. lah. Aku rasa kau memang tak ada bakat dalam benda ni. Oh my god. Aku rasa macam nak gerak balik Singapura. Kau rasa cabut ni. Ya. Sebenarnya the actual reason aku dah cantik semalam aku buat live. Kau dah agak. Bukan sebab aku pun. Bukan sebab aku. Kau tak payah nak beria dan cakap aku buat. 你的爱要看得开呀，如我早已拉成脉，有爱呀，你的门才能让爱散开，在他万里百般不开，好美的要爱自他的把彼岸温暖的马达。 Okay. Dah jangan banyak sangat situ. Dah. Oh, that's rugi. Sabar. Sebab colour dia tak banyak. Nak rugi. Oh, aku rasa ni kena Yes, kau kena centang-centang. rugilah. Rugi. Yes, kasi. Okay, dapat. Okay. Aku rasa kena conteng cepat-cepat. Okay. Boleh. Takutlah. Cantik. Oh, cantik lah. Hmm. Dia macam mix colour. Yes. Really so pretty. Yes. Oh. Macam tu lah cara dia. Oh my god. Wow. Sekejap Oh my god. Okay. Sumpah, Nazia kalau buat benda biasa pun clumsy tambah tengok. Tak perlu boleh basuh kat. Look at my hand. Okay. Sikit lagi. Kita macam dating sangat Okay, lah. aku rasa... Kena kacik-kacik sikit. Okay. Aku rasa... Kau memang tak ada bakat dalam benda-benda ni. Bakat kau tahu ke? Sekejap. Aku nak kata fun fair pun kau tak ada buat. Weh, sumpah biadab lah kau ni. Kau cakap aku memang tak ada bakat berlangsung dah ni. Ada tu ada. Tapi bakat kau mau tu dekat... Menyanyi, Oh, menyanyi. model, cantik. Tu bakat kau lah tu. Tapi... Kalau benda macam ni... Aku rasa kau macam... Ni kalau cikgu arts tengok kau buat ni, sehari tu je dah ajar kau. Lepas tu dia tak nak dah. Dia rasa macam, Kau tengok ni guys. aku tak tahu lah. Macam mana? Rif. Kau anggap benda ni macam make up. Kau faham tak? Kau macam mana sebenarnya ni? Okay, tarik. Belah depan hitam, belah belakang grey. Ni kau apa buat rambut dia? Mulut? Okay, macam mana? Kau mulut, kau tengok mulut dah ada buat belakang tu. Kau baik tu buat. Aku tak tahu lah. Dia lebih kurang rambut aku ke macam mana sekarang? Rambut aku? Ha? Sama? Weh, sumpah lawak. Rif. Lawak lah kau ni. Sumpah kau lawak gila. Ya ke? Aduh, sabar. Tak habis lagi. Cepat sikit Najla. Kau dah siap ke? Aku dah siap lukis. Weh, Aku tinggal nak ni je. sabarlah. Kau lah lambat. Kita buat sama-sama nak tak? Sebabkan ni anak kita, so kita buat sama-sama. Okay, jom kita buat sama. Tak apa, it's okay.
Naji! Kenapa? Jangan tak nampak tu cat tu. Ada lupa. Sorry. Hei, kalau tak ada aku tadi, aku rasa baju kau dah dicop baru. Aku rasa macam kau yang conteng di sini. Aku rasa kalau letak putih cantik. Ya? Aku rasa kalau letak ni cantik. Letak putih. Oh shit. Sabarlah. I know what I'm doing. Stop. Okay dah. Don't judge me. I want to judge you. Color this whole thing. Macam tu lah. Weird looking insecure lah. Jangan insecure. Biasanya perempuan ni pun tangan tak selembut Rif untuk melukis sebegitu. Benda ni bakat sebenarnya Najla. Bakat kan? Ya, maybe kelebihan. Kau tak pernah tengok aku lukis kan? Tak. Kau nak try tengok tak nanti? Boleh? Mestilah Silap, patutnya aku bagi kau lukis sini. Oh. Tak apa. Ini kau kita buat lukis. kepakaran kita dulu. Kepakiran? Tak mana kau tak pandai lukis langsung lah? I don't know how. Oh ya? Aku nak buat bulat pun jadi bujur. Kalau aku buat bujur jadi bulat pula, astaga. Tapi belajar kau pandai? Ha? Belajar pandai? Belajar lah. Kau tanya soalan ni serius ke tak serius? Serius? Alhamdulillah. Boleh. Oh boleh? Hmm. Bagus lah. Sebab aku belajar tak pandai. Ya. So maybe that's why kelebihan aku kat sini. Ini kelebihan aku yang Allah bagi. You have a lot. Ni aku perasan apa lah. Kelebihan aku banyak mau tukar bela-bela arts. Dulu aku nak masuk sekolah Kau art punya school. kemahiran mahal tau, serius. Tak semua orang boleh buat. Dulu Tak aku semua nak masuk orang art school lah. Tapi disebabkan macam art school kan mahal. So tak dapat lah. Faham. So I'm kind of a bit disappointed but not really. Yeah. Okay tak tu? Okay je. Sabar, kau kena trust the process. Jangan judge dulu. Jangan judge dulu, Ribai Wafa. Heart skipped a beat. Didn't know your name, but you noticed me. Tried to play it cool, but I lost my line. Now you're stuck in my head all the time, and I don't know what to say when you look my way. But I know it's real, yeah. This is my first time feeling like this. Can't lie, I don't wanna miss every little moment with you. Yeah. Kenapa nak aku hitam eh? Nah, aku tak tahu mak dia yang buat dia tu. Kau kalau kau ada anak kan, Rif? Kau nak anak? Buat anak. Okay, betul. Ha? Tak, this is just topik. Kita nak sembang dengan kau. Okay, ya. Kau nak Okay. anak kau panggil kau apa? Oh. Aku nak anak kau panggil aku Dad Dad. ataupun Oh. Daddy. Daddy. Kalau wife kau? Ha? Kalau untuk wife kau nak anak kau panggil wife kau apa? Mami. Mami. Comel. Tak bagi aku dia comel dia macam Mami. Yo, sumpah cute. Macam Faham. Mami, Daddy. Mami Daddy lah. Ini apa benda ni je lah. Sabar. Rif, tak habis lagi. I don't know bro. Tak habis lagi. Kau ni suka judge dulu. Aku tak suka lah sebenarnya judge dulu ni. So, it's Mami and Daddy lah. Oh, that's cute. Daddy okey tak? Okey tak? Daddy okay? Mami? Mami okay? Mami okey. What in the world? Oh my god, that's so cringe. Cik, dan cringe. Dan cringe. Oh, Padahal dia yang start. Okay, I think dah cukup. Dah siap, Rif. Aku rasa dah siap. Dah siap? Wow, laju. Belum. Aku touch up hitam lagi. Mesti kau takut kan kau memang mana-mana warna hitam je patung. Tengok kau. Ya, macam dia tak ada colour grey pun sebenarnya. Sabar.
Kau jangan aku buat repeat and run. Sabar. Sabar. Yeah. Na. Okay, so it's time for grey one pula guys. Tak reti lah Rif. Kau nak macam ni kan? Ni like this. You know Yeah, how? How to do yes. like this? You know how to do. Habis? Tapi bahaya kalau aku pegang ni dulu. Aku rasa nanti tangan ni aku nak pegang ni pula susah. No, kat sini tak ada apa-apa. Ni dah kotor. No, pegang atas. Atas tak ada. Tak, tengok tu. Kering. Okay, kau biar dulu. Let me settle this one. Kau buat yang mana-mana dulu. Kau ambil celup grey ni, tu kau touch up dengan hitam. Okay, Daddy. Sorry, Dido. I have to. Betul, aku suka. Buat cantik aja. Yeah. It's so cute. Thank you. Aku suka buat macam anak-anak patung. Hias-hias ni comel-comel. Faham tak? Kau je, aku suka juga. Aku buat cantik-cantik untuk kau. Jadi kau simpan, kau jaga ni elok. Aku tahu kau kena pakai benda ni untuk hiasan. Always remember, okay? Okay. Hi, Umi. Good afternoon. Mana aja? Hello? Hai Mi. Nazla ada ke? Ada, Umi. Tengah buat konten. Sini buat art. Oh, art. Oh, okay. Sorry. Nak cakap sikit je. Okay, cakap. Sekejap. Sekejap. Yes, Umi. Hi, Nazla. Hi, Umi. How are you today? I'm good. How are you? Okay, Umi tidur berapa jam je? Oh my God, Zombie Umi. ni. Mesti Umi tidur lewat semalam. Layan you punya live sampai pukul 3 pagi tu kan? Semalam kan? Morning betul. kan? Lepas tu Umi kena solat. Kau tahu solat. Pukul 5 ke baru Umi tidur. Oh no, Lepas tu Umi. pukul 7 tu dia dah bangun sampai sekarang. Sebab ada seorang tu dia buat live sampai 3 pagi kan? 3:30 pagi semua kan? Abang, tapi serius bang. Serius bang. You punya suara nyanyian tu memang padu lah. Betul, Suara Mi. bantuk tu. Yes. Kan? Setengah orang tu memang dia lagi-lagi sedap bunyi. Ya. Dia yang biasa nyanyi orang tak mengantuk nyanyi daripada yang mengantuk tu. Lagi sedap mengantuk bunyi daripada yang betul-betul tak mengantuk ni. Tak perlu Umi. Umi rest lah. Nak kata. Okay Mi. Umi rest well tu, Umi. Tidur. Tak kot. Umi tak lagi malam nak pergi hantar Razik main bola pula. Oh, ya ke? Okay, Alright. Umi. Tak apa, abang ada. Okay. Have a good Okay. day. Okay, Alright. Umi. Bye. Bye-bye. Sorry kacau. Salam. Salah, Sorry okay. kacau Bye. Bye. Umi call. Umi risau. Tidur lambat-lambat buat live apa semua bagai. Cuba orang dah balik tu tidur terus. Buat live, time tu nak buat live, time tu nak fikir, time tu lah nak train, time tu lah nak nyanyi. Aku buat untuk promote konten kau juga. Kau ni bukan aku buat saja tau. Diikutkan semalam tu, aku nak tidur lah tapi aku fikir macam, dia baru post konten lah, so promote. Betul? Yes! Kau tak percaya, Rif? Sebenarnya, the actual reason aku dah cantik semalam aku buat live. Kau dah agak. Bukan sebab aku pun. Bukan sebab aku. Kau tak payah nak beria kan cakap aku buat live sebab kau. Ya. Sebab aku tengok Cik Min macam tiba-tiba, cantiknya malam ni. Terus aku buat live. So, Rif, kau tidak kau bayangkan aku fikir dengan Harry sampai beribu-ribu tengok thumbnail kau kat atas tu tau. Yang besar macam lipas tu. At least orang nampak kes kotak tu benda apa, thumbnail. Tahu ni kan? Oh, thank you Najla. Thank you so much. Appreciate it. Boleh tak aku nak share buat? Boleh. Aku bagi aku yang buat yang main ni.
Kau takut kan? Aku risaukan kau terbuat cacat. Aku rasa macam kena tambah air lah, Rif. Sebab dia macam pekat sangat. Kan? Aku ada idea. Kenapa aku tak buat ni berawal? Rif, Ya. this is better. I think dia berawal lagi dia kena campur air. Why you don't tell me that? I don't know. Sorry guys, kalau dia tengah melukis sama dia fokus sikit. So dia tak boleh nak buat punchline yang lawak-lawak sikit. Oh my god, ni baru best ni, tuang. Cair. Kan? Ya. So kau dah letak air. Haa. So it means akan jadi lagi cantik betul ni? Yes. Okay, kau tengok cantik. Oh no. Oh no. Kalau tak cantik, memang aku cakap dengan kau ni je. Ni kau tak boleh paksa benda yang bukan kemahiran aku. Tak, that's why aku cakap. Kalau tak cantik, means like kau memang... Tak apa, aku redha je, cakap je. Ha? Aku okey, cakap je. Betul. Hmm. Okay, kalau tak cantik, kau memang tak sesuai untuk jadi arts ni. Kau sesuai untuk jadi bakal isteri aku. Daddy, jangan review dulu. Stop, Daddy. Jangan review dulu, kita punya status. Awal lagi. Awalnya aku cuma cobain. Cantiknya, Arif. Macam aku cakap, aku kan buat the best untuk kau. Comel aku lekat dekat bilik aku. Tengah-tengah ni ada something kan kau nak buat? Ada? Ada. Sumpah guys, orang yang pandai melukis ni kan sejujurnya is very attractive. Really? Sebab tak semua orang ada bakat ni. Tak semua orang tangan selembut yang orang boleh lukis. Really? Yes. Dia attractive lah untuk Nazla. You think so? Stop ask me like that. Yeah? Yeah? Okay. Based on sekarang kau tengok, berapa kau bagi rate for this Ni art? kau jangan ingat aku tipu tau. Ni aku jujur Okay. Kau jangan terasa. Okay. Kau jangan rasa aku tipu tau. Ya. Baik tahu je. Aku rasa aku bagi... Aku dah tak boleh ego lah kali ni, so aku bagi... Disebabkan belum siap, aku bagi 9.5. 9.5. Yes. Okay. Kalau aku fully siap, it's not only 10, but it's 100,000 million. Sebab cantik gila, babe. Cantik sangat. Macam nak tuang, aku takut lah guys. Ni kalau tuang, kali ni dah habis. Sorry, nak touch up pun tak boleh sekejap lagi. Tak apa, Buat at je. least Nazri dah buat dah bawah ni. Buat je. Ha? Buat je. Okay. Kat gambar ni, dia tak letak semua tau. Dia just letak certain je. Ish, takut. Oh my god. Ni takut sangat. Letak je. Kau tak cantik macam mana? Tak cantik macam aku cakap tadi, buang. Tu beli baru. So, penat lelah aku buat benda ni. Has no worth. Tak worth it. Worth it? Kenapa? Asal kau sangat? Tengok ni. Ha? Aku tengok ni. Nah, kau tengok ni. Macam mana? Okey tak okey? Okay. Suka tak suka? Suka. Ya? Tak, aku speechless sebab cantik sangat. For real? Ooh, this one punya kau nak buat. Good job, Arif by Wafa. Dan Nazri kena tunggu Arif lah. Nazri takut. Kita hentam je guys. Biar je Arif letak kat rumah dia. Okay? Okay Buat juga je. kan? Aku nak kau buat dengan penuh ikhlas hati kau. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Percaya pada kebolehan kau sendiri. Wow. Yeah? Oh shit.
journey begins. Oh, Rif, that's so cute. Dia cantik gila. Kau nak tunjuk tak kat viewers? Saya kita tunjuk. Jom siapkan kau ni. Sekejap aku tengah struggle lagi ni sebenarnya. Sekejap aku takut. Aku gerak luar. Kejap je. Ini rupa. Yeay. Cantik lah, Rif. Where? Kaja. Aku tak tahulah apa. Ya, aku Tapi- rasa dah okey lah. Okey. Aku rasa pun okey. Okey sangat. Aku terletak cair. Terlebih air lah. Rif. Ha? Tak payahlah. Terletak lebih. Air. Tak payahlah guna yang ni. Tu kau nak guna yang ni. Guna. Ha? Guna. No, it's so cair. Cannot. Jom, Cair ni let me lah. do it. Jom. Cair. Nanti lagi rosak. Oh, cantik ya. Oh damn, it looks good. It does look good. Kenapa aku buat macam tu tak nampak cantik macam ni? Kenapa bila kena sentuhan kau baru nampak cantik? That's what we call hearts. You need to have a knot in our life, yeah? Oh my god. Yay guys, finally we did it. I did it at first and then just touch-up je. Last sekali. Yeah, you've made it. Okay. Wow! Art Rif dekat ujung-ujung je, okay? So he still have to appreciate my art awal-awal tu. Oh my god, not bad. Not bad. Jadi kalau letak dekat area-area kat rumah dia lah, contoh kalau dia ada area ruang tamu, kat atas desk tu dia boleh letak. Macam vibe macam hipster. Black and grey, that's so good. Okay, settle dah lah guys. Dah settle. Ya, senang. Kita tengok apa? So now, kita kena tunggu dia kering. And kita reveal kita punya result. Alright. So guys, kita dah settle buat art. Ni hasil Najla. Tada! It looks good guys. Ni Najla nak zoom close up. Look at this guys. Oh my god, so pretty. Najla punya reaction same reaction macam dengan Maya. Maya punya lukisan. Sumpah cantik. Korang tengok lebar-lebar ni. Rif ni lebar-lebar This ni is menandakan what Zuwafa. Ni Rif, and this is Lexi, Najla, Justin, Rif, and this all of you guys. Zuwafa Zuwafas. bees. Yay. Oh my god, so cute. Guys, ni menandakan kita punya fans menyamakan Zuwafa Yeah, bees. Zuwafas. So it's so cute guys. So make sure kau jaga ni elok. Kau Of jangan course. jual. Sebab ni dah menandakan sebagai apa untuk fans-fans juga kan. So of course Yes. aku akan jaga dia elok. Kau kena simpan kat rumah bagi kau kena ingat ni partnership Zuwafa ni. Kau jangan lupa. Okay Rif, I will simpan ni. But itu salah kata kita kali ni, kita tak boleh tunjuk Najla punya. Sebab Najla rasa Najla punya agak Okey lah. disturbing. Okey, tepi sikit. So yang ni Tunjuk. Najla punya. So ini adalah artworks daripada Najla. Seram. Kenapa kau Cantik lah. gelak? Cantik lah. Tengok. Cantik kan? Cantik lah guys. Jadi kita Cantik apa? kena, Nak macam tengok? Nak? Memang cantik tu. kan? Jadi kita guna kamera belakang. Look at that. Okay. Okay kan? Cantik. Ini kalau kering nanti sumpah cantik. Okay kan? Nampak sama lah muka kau dengan dia. Ya, rambut sama kan? Sama. Lebih kurang. Itu adalah konten Zuwafa. Oh, you want to say anything? Itu lah. Itu saja konten untuk Zuwafa kali ni. I hope you guys enjoy this video. Betul. Sebab Najla dia buat dengan penuh rasa sayang dekat benda ni. Guys, Kan? dekat anak Rif.
And then aku pun buat dengan penuh rasa malas dekat ni. Tak ada, mana ada rasa malas. Rasa sayang lah ni. Baik. Tapi sumpah Rif pun cantik gila weh. Nasi impress gila. Yeah. Dia orang punya fabric semua talented jenis macam art. Tangan dia orang lembut gila. So guys, Raza akan simpan lukisan Rif ni dan Rifa akan simpan anak dia yang Raza buat tu. So ni je lah konten Zafar untuk kali ni. I really hope you guys do enjoy this video and don't forget to leave a like and subscribe. Yeah. Betul. Thank you yang dah tengok sampai habis. Jangan lupa like, comment and subscribe. So korang boleh komen kat bawah mana lagi best, Rif punya ke Najlah punya. Tapi Rif rasa Rif punya lagi cantik dari Najlah. Ya, Rif punya lagi cantik. Raza akui lah, dia punya Oh, lagi cantik. mana boleh macam tu? Kau kena... Kenapa? Aku Kau tak kena payah. percaya dengan diri kau. Aku nak play victim bagi orang masuk belah aku. Okay, kau ambil ni kau cakap kau punya. Cakap dong ni kau buat. Guys, okay. Aku buat ni. Ni Raza punya guys dan ni Rif punya dan Raza tahu dah Rif. Dia orang pun tahu lah Rif. Takkan siapa je boleh lawan kau punya art. Memang tak ada siapa boleh lawan. So guys, Rif ni menyanyi boleh, melukis boleh. Kenapa nanti nak kena puji-puji dia? Okay guys, so thank you so much. Okay, before... See you guys. Sabar. Before ending. Najlah. This is for you. Untuk aku? Untuk kau. Serius? Yes. Kan kita dah janji nak swap benda ni. So ni aku buat untuk kau and aku nak kau jaga benda ni, kau simpan benda ni, letak kat rumah, buat hiasan dan semua. Kau kena ingat yang inilah tanda adanya Zulfa. Oh, thank So you. aku kena hargai benda tu. Faham? Thank you, faham. Dia macam ibarat ada Najlah, Rif pasti ada fans-fans kat belakang tu. So cute. Yes. Thank you so much Rif for this beautiful art. And thank you juga untuk this beautiful art juga. I'm gonna take care of him. Like for Tak apa real. kalau kau nak buang pun it's okay. Tak. Aku takkan buang. Aku akan jaga benda ni elok. Okay? Dah lah guys. Okay, so jumpa Thank you. lagi dalam next content. Channel Najlah and Pak Najhai. Asal tiba nama Thailand? Nama Korea aku apa tadi? Thank you so much guys. Bye-bye. 안녕하세요. 콩리프입니다. 콩리쿡입니다. Pak Najhai입니다. 네, 안녕하세요. 안녕. 주. Wafa. 예. Oh my god. Bye-bye. Right. Sugar like a